Apa rasional dia dibahagikan tiga dalam slip gaji? Kenapa tak sekali? Okay, this one I would say is more on tadbir urus untuk ketelusan. Kalau kita lihat setiap baris gaji tersebut merupakan tabung-tabung yang berlainan ataupun risiko-risiko yang berlainan. Kita ada untuk skim bencana kerja dan keilatan, kita ada skim kehilangan pekerjaan, kita ada sekarang ni yang baru ni lindung 24 jam. So we want to educate, kita nak educate pekerja ni bahawa mereka dilindungi di bawah setiap skim yang berlainan. So that's the understanding. Kalau kita satukan, you will not be able to see pembezaan antara apa perlindungan yang ada pada pekerja tersebut dan mereka, I think it will create, they will be much more confused lah. Mereka lebih confused lah kalau kita letak satu. Mungkin kadang-kadang bukan semua majikan yang compliant. Ada majikan yang mungkin katanya tolak tetapi tak tolak. So yang penting mereka tahu setiap caruman tu ada dalam slip gaji, pekerja ni akan tahu that mereka dilindungi lah.